Serius macam tak percaya rupanya ada tempat seindah ini di Indonesia weh. Bermulalah 4 hari 3 malam aku mengembara ke pulau terindah Banda Neira. Let's go. Hari pertama aku di bandar dimulai dengan menikmati pemandangan pagi Gunung Api Bandar yang sangat indah sekali, 2 kali 3 kali. Jom serius sangat tenang, amat sentosa sejahtera selamanya jiwa ini tau, berada dekat pulau yang jauh sesangat dengan kesibukan bandar di luar sana. Serius macam tak percaya aku boleh sampai sejauh ini. Tengok ni menikmati air teh betul-betul di depan pemandangan ikonik Banda Neira. Serius momen yang paling mahal macam bagi cemburu orang-orang kampung semua. Untuk hari ni kita orang akan naik boat untuk pergi ke pulau-pulau yang famous lah kat sini. Time ni geng-geng aku semua dah ready, siap makan minum, mandi semua segala macam kan. Let's go. Boleh tahan besar jugalah boat kita orang pagi ni. Kita orang sewa sendiri, boleh muat satu kampung kau, besar sangat. Okey, sekarang on the way menuju ke pulau pertama iaitu Pulau Syahrir. Alhamdulillah cuaca hari ni baik sekali, 2 kali 3 kali. Syukur sangat aku tahu, sebabnya orang-orang sini cakap bandar ni dah seminggu dah hujan aja tau. Risau juga aku cuti ni akan bertukar menjadi sound TikTok viral tu yang nothing beats a jet to holiday right now, you can save 50 pound. Yang tu subhanallah, masya Allah cantik sangat pemandangan air laut kat sini weh. Rasa nak terjun je aku tau. Maklumlah aku dah pandai berenang dah lepas belajar 3 hari tu. Hebat sekali goblok. Time ni semua orang tengah happy sesangat, tak sabar nak menikmati pemandangan yang cantik-cantik kan. Dan lepas sejam jam tu akhirnya sampai sudah kita orang di Pulau Syahrir ataupun dikenali sebagai Pulau Pisang jugalah. Sebab orang cakap dulu kat sini banyak sangat pisang. Sini kita orang singgah gambar-gambar je, tak mandi pun sebab pagi lagi sejuk macam air dia tau. Gambar semua cantik-cantik, main dengan buayan juga. Jumpa juga dengan penghuni pulau kat sini, ada 2 ekor yang comel-comel sini. Sedap betul hidup korang yang duduk dekat pulau senang ini woi. Time kita orang datang ni memang tak ada orang langsung. Lepas siap-siap gambar kan, kita orang pun memulakan jungle trekking di pulau inilah. Untuk pengetahuan semua, Pulau Syahrir ni ada juga orang yang duduk. Di sini ada perkampungan, penduduk dia pun ramai sesangat, sekitar 50 orang gitu. Tengok ni ada banyak rumah kan, tapi masih pagi lagi, penduduk pun tak nampak. Mungkin dia tengah masak-masak lah barangkali. And then lepas tu sambung lagi jalan. Dan ni lalu hutan, lalu kubur, lalu kebun-kebun orang. Aku tak tahu nak ke mana sebenarnya. Time ni aku ikut je si Parmin ni sebab dia depan sekali tau. And then lepas jalan 15 minit sampai sudah kita orang di Tanjung Seram namanya. Seram sangat. Laluan jalan dia pun cantik, Melaka-Melaka. Asyik ada sediakan kursi untuk healing-healing lagi tau tepi-tepi ni. And sampai dah kita orang jalan ke hujung sekali. Inilah Tanjungnya. Memang seram sesangat weh. Kalau tersilap langkah boleh meninggoy tau. Tapi aku time ni hati-hati je mengambil gambar. Tapi view kat sini memang sumpah MDN super duper cantik sesangat. Pemandangan air laut yang biru jernih pula tu, nampak dah isi-isi dalamnya semua tau. Serius rasa terpegun sekali aku melihat keindahan kat sini weh. Tengok ni air dia jernih, nampak ikan-ikan hitam kecil-kecil semua. Lama jugalah kita orang kat sini duduk-duduk ambil-ambil gambar, menikmati pemandangan keindahan kat sini. Allah, tenang angin laut kat sini bertiup.